silakan Bapak Besar untuk naik ke atas pentas, diiringi oleh dayang-dayang dan duduk di lami yang telah disediakan. Pagi yang indah, fellowshipnya, hari ketiga belum bermakna kita raikan majlis bakti di Sanjung Puri Junjung sempena persaraan yang berusaha Encik Wang Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas. Melayang seri di atas dahan, lembah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat ucapkan, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Merdeka. Yang Besar Encik Wang Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, selaku dihormat yang diraihkan, yang dihormati yang diperkuat PIBG Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, Encik Muhammad Yusri bin Malik, yang dihormati Barisan Penolong Kanan Encik Hasri bin Yusuf, Penolong Kanan Kepala Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, Wajib Syafiq Abdul Khalid, Penolong Kanan KM Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, seterusnya Pengajar Rohani bin Abdul Khalid, Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, Officer Encik Seri Ali Penolong Kanan Pendidikan Khas. Seterusnya rakan-rakan guru, staf sokongan, puan-puan dan para hadirin serta putra-putri yang dikasihi sekalian. Sirip Pinang di dalam puan kemas kubahan tanpa pesen. Selamat datang saya ucapkan kepada yang diraihkan ke majlis kami. Agar telani menjadi serasi tubuh ujung tangan, kalangan bumi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Alhamdulillah, dipanjatkan rasa penuh kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana memberikan kita kelapangan waktu, kesihatan yang baik dan cuaca yang mengizinkan untuk kita bertemu dalam satu majlis, iaitu majlis bakti di Sanjung Puri Junjung sempena persaraan yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas yang bertempat di Dewan Seri Tanjung pada pagi dan suasana yang ceria dan damai. Majlis merakamkan sedikit penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran kepada yang diraihkan, iaitu Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas, Yang Bakar Besara, serta jawatan kuasa pengelola majlis yang percaya menganjurkan majlis besar yang cukup hebat ini, serta seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas atas kesudian melampangkan waktu untuk bersama-sama memeriahkan majlis ini. Dengan berkat kehadiran tuan-tuan pada pagi ini, majlis ini menjadi lebih ceria lagi. Semoga majlis ini terpahat era kisah baru dan diabadikan dalam ingatan sepanjang zaman. Bagai kata penjaga, yang pertemuan pasti ada perpisahan, itu ada, itu lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan, walaupun sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap memerangkap perjalanan selagi hayat kita berbadan. Para hadirin sekalian, bunga mawar cantik terseman dipetikkan kita pilih. Doa dibaca memohon rahmat, semoga majlis sentiasa diberkati. Bagi mendapat keberkatan majlis kita pada pagi yang ceria ini, marilah kita mengaminkan doa yang bacaan yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ismail Arifin dengan segala hormat yang dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati kami berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini sempena majlis bakti disanjung, budi dijunjung bagi meraihkan persaraan insan yang kami hormati. Ya Allah, sesungguhnya segala jasa, pengorbanan dan amanah yang telah dilaksanakan sepanjang perjalanan perkhidmatan beliau adalah suatu amal yang besar nilainya di sisimu, Ya Allah. Maka kami memohon dengan penuh pengharapan agar Engkau menerima segala usaha dan penat lelah sebagai amal soleh yang diberkati dan dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda. Ya Allah, yang maha memberi petunjuk, kurniakanlah kepada beliau cahaya hidayah yang berterusan, keteguhan iman, keluasan ilmu yang bermanfaat dan hati yang sentiasa dekat kepadamu, Ya Allah. Pimpinlah langkah beliau dalam fasa kehidupan yang baru ini dengan ketenangan, kebahagiaan dan keberkatan yang berkekalan. Ya Allah, jadikanlah waktu persaraan ini sebagai ruang untuk beliau menikmati kehidupan yang lebih damai, dipenuhi ibadah, kasih sayang keluarga serta ketenteraman jiwa. Kurniakanlah kesihatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkah, serta umur yang dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon agar segala ilmu, bimbingan, nasihat dan nilai murni yang telah ditinggalkan kepada warga sekolah dan anak-anak didik menjadi saham pahala yang tidak berhenti terputus buat beliau sehingga ke akhir hayat. Sesungguhnya jasa seorang pendidik tidak terhenti dengan tamatnya berkhidmatan, bahkan akan terus hidup dalam ingatan, penghargaan dan doa daripada generasi yang pernah menerima manfaat daripadanya. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam kasih sayang dan ukhuwah. Jadikanlah kami warga pendidik yang ikhlas dalam amanah, istiqamah dalam perjuangan dan sentiasa mendapat petunjuk serta rahmat darimu, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Habis berakamkan setinggi-tinggi hargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ikhlas Bapak kami serta seluruh yang melaksanakan doa kita. Seterusnya, habis dengan seterusnya, silakan Adik Muhammad Zarif Aish Muhammad Syahrul Azwar, Wakil Murid SK Tanjung Mas, untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang mulia, barisan pelayanan kanan, guru-guru yang sainnya, serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Khusus barisan yang kita raihkan hari ini, yang saya Cik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Profesor SK Tanjung Mas dan amat kami sambung. Tuan Guru Besar, hari ini kami berdiri di sini dengan perasaan bercampur bau. Ada rasa sedih, ada rasa lara, namun kesedih juga rasa bangga. Sedih kerana selepas ini tiada lagi bapa ayah dia yang sering menegur kami dengan penuh ketegasan, namun syarat dengan kasih. Sepanjang tempoh Tuan Guru Besar melalui SK Tanjung Mas, kami melihat banyak perubahan
Presiden tentang hormat kepada dunia dan tentang pentingnya mempunyai impian yang tinggi. Segala rasa itu akan kami simpan kemas dalam ingatan sebagai penerang untuk masa depan kami. Buat Tuan Guru Besar, kami mohon ampun dan maaf atas segala kekhilapan kami. Sebagai murid, jika ada tutur kata yang bersatu atau penekanan yang mencapai kesabaran, maafkanlah kami. Halalkan segala ilmu yang telah dicurahkan. Sebagai penutup, izinkan saya menyatakan serangkap penutup penampilan. Tuai padi akan nampak, esok jangan lalu-lalu. Intai kami akan nampak, esok jangan lalu-lalu. Pucuk bawah dan lima batu, anak sembilan ditapakkan. Biar jauh beribu batu, dia sekuat dalam kenangan. Saya, Muhammad Zarif Aish bin Muhammad Syarafwan, mewakili semua rakyat sekalian, mendoakan agar Tuan Guru Besar sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjang, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, dan sentiasa berbakti dengan Allah SWT. Selamat bersara Tuan Guru Besar Encik Muhammad Zahab bin Abu Bakar. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Demikianlah tadi ucapan daripada wakil murid yang telah pun disampaikan oleh Adik Muhammad Aish bin Muhammad Syarafwan, dan saya bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya mempersilakan pula yang berusaha Tuan Najib bin Zakaria mewakili seluruh warga SK Banyumas, warga guru, warga kakitangan sokongan untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang usaha dan yang diraihkan Encik Muhammad Zahab bin Abu Bakar, yang dihormati YDP PIBG Encik Yusri bin Malik, Barisan Takbir Encik Haji bin Yusof, Puan Insya binti Abdul Halim, Puan Nur Habibie binti Abdul Halim, Encik Nik Muhammad Suryali Aini bin Niko, DBK Encik Azhari bin Abdul Aziz, Ustaz Yi ada timur pula bagi ni dia. Very good. Okay. Rakan-rakan guru, rakan-rakan guru kafah, dan yang saya kasihi murid-murid sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Lebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh bermakna ini, iaitu majlis persaraan, ataupun saya lebih suka menyebut majlis sanjungan budi, ya, lambaian kasih sebenar persaraan guru besar kita yang dikasihi, iaitu Encik Muhammad Zahab bin Abu Bakar. Ni sahabat saya ni, untuk sahabat murid-murid, Encik besar kita ni, Encik Zahab, sama-sama bersekolah dengan saya di peringkat menengah rendah dan peringkat menengah, iaitu peringkat menengah rendah di SMSI dan peringkat menengah atas di Matap Sultan Ismail. Kenal tak? Kenal ya? SMSI dan SIC lah. Itu aliran persekolahan kami bagi murid-murid yang bersekolah rendah di sekolah macam Ismail 1, Ismail 2, Ismail 3.
Okey. Dan bagaimana yang kita telah melihat tayangan video pada malam tadi, okey. Buah kita ni memang orang smart yang kecil lagi lah. Okey. Dah ambil sekolah dia smart tu. Okey, baik. Hari ini merupakan hari yang amat berat bagi kita semua. Ibarat kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Begitulah rasanya apabila terpaksa melepaskan seorang ketua, yang amat kita sekali. Bagi pihak sekolah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, bakti dan pengorbanan yang telah beliau curahkan. Kepimpinan beliau bukan sahaja membawa sekolah ke tahap yang lebih gemilang, malah menjadi contoh dan inspirasi kepada kami semua, guru-guru dan juga murid-murid. Pada Cikgu Azhar, Cikgu Muhammad Azhar, kami akan sentiasa mengingati ketegasan tuan-tuan dalam mendidik, kelembutan dalam menegur dan kebijaksanaan beliau dalam mengurus sekolah kita. Segala tunjuk ajar dan ilmu yang diteruskan akan kami jadikan panduan untuk meneruskan perjuangan pendidikan ini. Dedikasi tuan yang tidak kenal erti lelah adalah obor semangat bagi kami. Tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid yang saya kasihi sekalian, setiap pertemuan ada perpisahan. Namun ini bukanlah pengakhir ataupun titik noktah. Sebaliknya merupakan pembelaan baharu untuk menikmati kehidupan yang lebih tenang bersama keluarga tercinta. Dan kita doakanlah semoga Cikgu Mazhar atau Cikgu Ha kita sentiasa berbahagia bersama-sama keluarga tempat ini. Kami mendoakan agar Cikgu Azhar sentiasa dikenakan kesihatan yang baik, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Selamat bersama tuan dan terima kasih. Sebagai penutup kata, terimalah dua rangkap pantun daripada saya. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pantun yang kedua, tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Kau biasa pandai deh. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih. Demikianlah ucapan dari para wakil guru yang disampaikan oleh yang berusaha untuk Muhammad Najib bin Zakaria, dan saya bagi pihak majlis merakamkan sedikit penghargaan di atas ucapan beliau sebentar. Hadirin yang dihormati sekalian, dari indah hentak kami jika dari kendang berpaduan. Dari indah dari sini jika tiada ucapan aluan. Meneruskan pekerjaan penting acara majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Encik Hasbi bin Yusuf penolak kanan pentakbiran SK Tanjung Mas untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz Encik
Imam Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar SK Tanjung Mas yang dihormati Barisan Takdir, Tuan WDP PLD, rakan-rakan guru, kanan sekolah, murid-murid serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang penuh emosi, bercampur baur. Sebagai PKP, saya lah antara yang paling rapat repot. Jadi saya beri di sini bukan sekadar mewakili warga sekolah, tetapi juga saya adalah sebagai saksi kepada sebuah dedikasi yang dizahikan dengan tagline Adua. Jadi setiap pertemuan pasti ada perpecahan. Namun perpisahan kali ini terasa cukup kehilangan. Kalau tidak buat lebih makanya kecil aku hijau. Okey, sepanjang tempoh berada di SK Tanjung Mas 2 tahun setengah. Betul, 2 tahun setengah. Kita dapat melihat beberapa perubahan kerana dia bukan sekadar seorang ketua, tetapi juga kalau saya agak update lah. Sebab orang kaya ni hidup main adik ni yang ini macam. Jadi update lah pada saya juga. Dan pun juga dia memudahkan sebarang terakhiran. Sampai saya macam takut. Takut apa? Ni terus saya di rumah dan saya rasa macam itu. Sebab tu walaupun tugasnya serang kayak gitu, saya cuba juga ayat dia ada setengah benda yang saya nak saya daripada baru saya ini jangan tertugas, tetapi permulaan kepada bapa hidup yang lebih tenang bersama keluarga kita. Dari saya mewakili rakan guru, kami menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf andai ada kata yang menunjukkan atau tugasan yang tidak sempurna di mata bos. Okey, kalau nak pantau sambung. Puan tadi antara nampak esok jangan layu-layuan. Kita kami antara nampak esok jangan rindu-rindu. Pucuk bau jadi berbatu, anak 9 di tapak kanan. Walaupun jauh di mana satu, di dalam hati jangan lupakan. Selamat bersama Tuan Guru Besar, selamat menikmati hari-hari bahagia. Jasa Tuan tetap abadi di sanubari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Demikianlah tadi ucapan haluan yang telah disampaikan oleh
yang usaha Haji Yusuf, Penurut Kanan Pentadbiran SK Kalimas. Saya wakil dari Idris merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas ucapan haluan beliau itu dapat. Hadirin yang dihormati sekalian, jasa dikenang bumi tak terhitung, semangatmu dijulang, hikmatmu keliban. Itulah yang boleh kita perkatakan atas segala bakti yang dicurahkan oleh yang diraikan yang besar Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kalimas yang cukup berwibawa sepanjang mata beliau di Sekolah ini. Tak boleh jika ada anu tiada restunya, tak berguna jika ada rayu tiada berakhir. Tak ada bagus jika yang diharapkan tidak berbicara. Seterusnya, ibadah waktu yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan daripada yang diraikan yang besar Encik Muhammad Azhar bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kalimas. Bagi dengan segala hormatnya, ini mencukup dan silakan. Terima kasih pada Tuan Penulis, Ibu Syarul, juga Ibu Safaya, Yang Besar, Adinda Abang, Ibu Asli, Berkanam Kaderan, Adinda Amor, Ibu Bisha, Bukan Haimah Kulit, Rambung, ibadah ini, berkanan, kurang, hari rambung, kemudian jadi, ibu CI, rambung, ibu Azhari, maksudnya dengan itu, hari rambung, Ustaz Baru, walaupun bukan dia tetap saya ingat pada kita semua. Terima kasih ya. Dan dia mau kasih adik apa juga bayi dan cik sini sentiasa bersama kita kira apa juga boleh dia sentiasa mendapatkan masa untuk bersama. Terima kasih sampai akhir. Baik, yang saya hormati semua guru-guru dan juga UPN dan juga AKP, SK Kalimas, guru-guru KI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anak muda cikgu tak ucap lagi dengan itu saja sebab nak wayak dulu. Boleh tak kamu rapatkan bibir dulu, rapatkan bibir, jangan buka bibir tu sebab hari ni cikgu besar nak kecek yang terakhir. Hari ni dah kamu akan dapat tengok cikgu besar di depan Allah bercakap kerana cikgu akan bersama wajib mulai esok hari Jumaat. Hari ini hari Khamis 14 bulan ila hari akhir untuk cikgu bertugas sebagai seorang pendidik. Terima kasih kepada anak-anak didik cikgu kerana memberikan kerjasama untuk dia. Kalau kamu tak dengar cikgu kecek, kamu mungkin ini bak usaha tak akan bercakap lagi selepas itu. Cikgu harap anak-anak didik cikgu
anak murid cikgu jauh ke mana, sentiasa sihat dan berjaya dari itu. Baik, semalam di Hotel Perdana, cikgu Mucada bersama rakan-rakan guru dan juga PIDG. Banyak kalau juga yang cikgu sudah jelaskan, beritahu. Cuma hari ini yang membezakan ialah cikgu ucap di depan anak-anak murid cikgu yang cikgu sayang. Para guru PIPG dan juga PPN dan juga AKP, cikgu sudah ucap semalam. Jadi hari ini cikgu nak pesan pada murid semua. Pertama sekali ialah rajinlah main sekolah. Rajin main sekolah. Yang kedua, cikgu nak semua murid cikgu semaya itu wajib. Semaya di waktu. Waktu rajinlah baca Quran. Kalau Islam ni dua perkara jangan gaya. Semaya di waktu wajib, rajin baca Quran, insya-Allah Allah akan selamat dunia akhirat. Dan senanglah kata Musa ni, ayat 14:5, Luka sebenarnya, kata-kata akhir Musa, kata nasihat Musa, kita Islam dua perkara kan. Semaya di waktu dan juga rajin baca Quran. Okey, waktu insya-Allah Allah akan berjaya akhirat. Pada rakan-rakan guru dan juga warga SKTN, saya rasa cukup berbangga dapat berpeja di SKTN rumah ini, kerana saya dapat rasakan sedikit perbezaan semasa saya menjadi ustaz di SK19 selama 3 tahun setengah, di SK Kumi hampir 4 tahun, dan di SK Tanjung Mas yang hebat ni selama 2 tahun setengah lebih kurang. Semua cikgu baik laku, tersayang laku. Sebab macam saya kata, saya suka mendengar masalah orang dan saya tolong supaya selesai. Kadang-kadang masalah pribadi pun saya suka cakap. Sebab bagi saya, seorang pemimpin ataupun sekolah, kalau kita tak jaga pendidikan rumah kita, maka pincanglah kita punya perkara. Berkaitan cuti, kebajikan, apa-apa sajalah yang anak-anak kita nak, kita cuba selesaikan dengan cara baik. Kalau nak menegur pun, menegurlah cara berhemat. Sama-sama yang masuk bilik, jangan kita mengecilkan kebolehan mereka. Jangan kita kata kesalahan mereka. Cuma kalau saya sebagai orang lama dalam bidang tak boleh ni, saya akan memberi pandangan atau kaedah mana cikgu selesai masalah. Dan saya tidak akan sewena-wena saya kata cikgu kita. Saya boleh kata, tapi bagi saya tidak betul. Sebab cikgu adalah pemimpin keluarga, dan kita, PPN kita pemimpin keluarga. Kalau kita ngepek banyak pun, mereka kita rasa. Dan bagi saya, kita nak memujuk orang ni bukan langkah yang bijak. Macam nyakit lah, kena dulu baca obat supaya sembuh, baik kita mencuba. Jadi dalam kerja saya selama 30 tahun menjadi seorang guru, hampir 10 tahun berusaha, saya nak fokus pada pekerja saya. Saya tidak pernah balas seorang anak buah saya, walaupun terkembung, walaupun jaga, apatah lagi berani dengan pentadbir
serta cikgu semua. Dan saya rasa tetamu kita, nombor kita lah. Dan mereka suka datang ke bilik saya kerana mereka tahu usaha dia ni mudah basuh lekin, belum banyak kau. Yakin, canggih. Dia dah, untuk apa ni? Walau sudah bertukar, dia masih saya baca rumah. Dan guru-guru SK Tanimah serta warga Tanimah, mereka gembira kerana my sekolah aman damai, tak ada putih, tak ada kulit, tidak balok. Dan apa saja masalah, mau bertabir semua berjalan. Kepada adik anda, fikir-fikir beli. Aku ucap terima kasih banyak peristiwa saya ni adalah dosa fikir-fikir orang satu dua ni dia tak juga bagi pada PKM nombor 3 tekor lepak di kedai nombor 5 ke semua fikir-fikir saya alhamdulillah Allah Ta'ala buat baik hati, memahami. Dan saya rasa mereka ni suka semua. Kita pun sayang dia. Dan dia berpanggil tepuk sebab angin tak boleh. Tapi nampak dia tepuk semua langgan. Jadi di atas sokongnya fikir PKI, konselor, semua program, semua kerja mereka buat yang ada guru-guru PPN, AKP. Saya ambil kesempatan ini ucap terima kasih banyak kerana sepanjang saya berada di sekitar rumah ini memberi kerjasama, sokongan dan juga apa saja yang saya wajar tu mereka menurut perintah dan buat. Dan saya rasa saya wajar cakap pada guru kerana mereka ni tidak pernah memberi masalah kepada saya. Sekadar hanya minta cuti, minta keluar pengasuh. Saya rasa saya boleh tunaikan belanja. Sebab kalau saya cikgu minta tu bukan sesuatu. Hari ni hamba dah pula. Puas saya hamba pula. Jadi SK Tanimah ni dekat di hati saya kerana ini sekolah terakhir yang saya bukan hotel besar sepanjang kerja saya. Lepas ni kita buat sekolah tu, memang Allah Ta'ala buat tu. Cuma saya rasa bersyukur kepada Allah kerana saya berada di sekitar ini. Dengan Ustaz Zaid kita yang banyak reputasinya, saya akan cuba bantu semua pada masa itu. Raja sedap. Terima kasih Ustaz Zaid kerana membantu sekolah STM berada pada aras yang cemerlang, menjadi bualan rakan-rakan besar di Kelantan dan juga Kelantan. Ada Cik Syarif, anak putih tu yang bergelas sama dia. Cik Syarif ni pun dia ada karakter dia. Dan saya pernah menyuka. Dia suka. Sebab anak-anak kita ni orang kita amal. Saya rasa saya raya dan bila ada delegasi lah. Dan nama-nama cikgu yang saya suka sebut, contohnya Suhana, Hidayah, Akila, Azura, Cik Ani, banyak lagi lah. Noriza, Pisadu, Bob, kita maaf banyak. Kita maaf banyak. Juga kita lampu dan Duriah tu Haji sebut banyak nama guru ni. Hampir dia lupa ni. Maka apa-apa sebut nama tu sekadar untuk
usaha editor ya. Alina, Rodiza, Pada cik nama, semua. Ucap pada, karena semua ni, kan. Jadi nak minta maaf banyak. Kita aku, itu semua hanya cara buat mentadbir supaya anak-anak buah boleh cakap secara penting apa saja mereka yang mereka tidak malu. Dan kepada YDP, terima kasih banyak masuk bersama pun hampir tahu semua bahasa ini YDP terbaik yang pun bersama berbanding oleh kepada orang kata-kata mudah pasal sekira dan biasa-biasa komik dengan dokter dulu. Maka SK Rumah, alhamdulillah jauh daripada karya-karya tak baik. Dan ini saya cukup gembira kerana saya dapat pencet niat ada aman, nyaman untuk menjaga bidang-bidang yang saya kasih. Dan bagi warga SKPM yang saya tinggalkan, kita akan sentiasa penuh kenangan kerana orang yang pergi meninggalkan kita yang masih lagi bekerja dan bertugas, kita hanya ada kenangan bersama mereka. Akhir kata, sebelum saya akhir ucapan saya pada pagi bicara ini, saya pada Bupati Ujung Rambut ingin minta maaf kepada semua anak-anak cikgu, anak-anak didik cikgu, PPN, AKP, para guru semua, warga STM, semoga anda semua dirahmati Allah Ta'ala dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari disimpan di dalam dunia. Esok Tuhan dengan bersalam dan sampai Tuhan tetap hidup. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang diraihkan Malaysia Syumam Azhar bin Abu Bakar atas ucapan dan amanat terakhir sempena dengan pesanan beliau. Warga Dewan sekalian, penting acara kita diteruskan dengan acara memotong kek, sempurnakan persaraan dan hati lahiran yang besar pada esok iaitu 15 hari bulan Mei 2026 yang kena usia beliau 60 tahun. Sekali lagi bang, sekali lagi.
Terima kasih kepada Alif atas persembahan sebentar tadi. Seterusnya adalah persembahan Ike dan Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah acara pemanfaatan jam tangan dan selipan. Untuk itu dipersilakan yang besar Azmi bin Esok untuk menjemput dan mengiringi tamu besar yang atas kertas untuk menyampaikan memakaikan jam tangan dan selipan. Dipersilakan. Okey, beres sampai. Pisau. Okey, ready tengok ini. Ya. Ya. Seterusnya adalah penyampaian juga lagi untuk itu dipersilakan yang diperlukan PRDG Ibu yang bersama Cuma Malaysia Mali untuk menyampaikan juga lagi kepada Perdana Besar.
Seterusnya dipersilakan dari Pengelola Ibu Syed Azmi bin Yusuf selaku Pelaksana Pentadbiran untuk menyampaikan ceramah kepada Guru Besar. Lagi. Ingat. Seterusnya dipersilakan Ibu Sir Puan Isha binti Abdul Halim Menurutkan Halim Mubin dari Unit Abdul Mubin pada Guru Besar. Persilakan Puan Hajah Ibrahim Jaga Halim selaku mengenai program untuk menyampaikan ceramah kepada unit beliau. Seterusnya dipersilakan Cik Wasiti Rosliza dan Puan Razaki untuk menyampaikan ceramah kepada kedai sekolah. Seterusnya adalah dari Pusat Sumber Sekolah Dipersilakan Puan Asia. Lagi. Seterusnya dipersilakan Encik Suryadi Ibu selaku Pengelompokan Pendidikan Khas untuk menyampaikan ceramah kepada Guru Besar. Baiklah, kami serahkan ucapan terima kasih kepada Guru Besar kerana menerima jawati kami. Disebabkan masa mencemburui, saya menangis kepada Cikgu Syarif. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan satu lagi penyampaian cerita hati. Seterusnya majelis penyerahan cerita hati daripada Persatuan Guru Besar Pembangunan yang dimulai oleh Yang Bersama Ketua Fazil bin Mahir. Majelis dengan segala hormat yang mempersilakan. I don't know why
You said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real, that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang, setulus pesanmu andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau beri, kata jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersidarlah bulan purnama, seindah serta tulus saat aku kehilanganmu, hati dibaluti rasa pilu. Kedukaanku pasti berlarutan karena dikecewakan. Bagaikan aur dengan tebing, kita mengatur langkah seiring menghadapi kepahitan hidup berdua. Pernah menangis bersama. Panas dan hujan, ribut dan taufan telah menguji
pernah ku